mulut celupar, maki sahabat Nabi. Dia maki kepada Sayyidina Ali, dia maki kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, dia maki kepada Talhah bin Ubaidillah. Tiga-tiga ni sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan yang ahli, yang dijamin oleh Allah masuk syurga oleh Rasulullah SAW. Orang yang paling mustajab doa sahabat Nabi lah. Hak tu tak boleh lawak lah. Saya tengah pernah dengar semalam kisah Sa'd bin Abi Waqqas yang dijamin masuk syurga. Dia ni doa dia mustajab. Siapa dia nak doa mustajab, nombor satu sekali mudah je. Jaga makan. Bukan jaga makan kerana kecil manis darah tinggi tu kawan. Jaga makan ni mana pastikan duit yang masuk dalam mulut dia tu sumbernya halal. Sebab itu datang orang miskin minta doa pada Tuhan. Ya Rab, Ya Rab dalam musafir. Itu tanda-tanda makbul doa. Angkat tangan pula. Tapi apa kata Nabi? Famat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanan daripada haram, minuman daripada haram, pakaian daripada sumber haram, diberi makan daripada yang haram. Macam mana Tuhan nak terima doa? Sa'd ibn Abi Waqqas ini doanya mustajab. Dia pergi kat Rasulullah, macam mana ya Rasulullah nak doa mustajab? Nabi kata, atib mat'amaka tustajab da'watu. Elokkanlah makanan kamu, nescaya doa kamu mustajab. Dia berjalan, dia tengok ada orang tu, 3-4 orang, mulut celupar, maki sahabat Nabi. Dia maki kepada Sayyidina Ali, dia maki kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, dia maki kepada Talhah bin Ubaidillah. Tiga-tiga ni sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan yang ahli, yang dijamin oleh Allah masuk syurga oleh Rasulullah SAW. Awak ni marah, dia selamba je maki sebab kisah peperangan Al-Jamal ataupun gitulah. Dia kata, ya Allah tunjuklah kepada orang ini kerana maki kepada awliya kamu. Tuan-tuan tahu, tak semena-mena dalam keadaan begitu datang seekor unta laju daripada mana hentah mari tu, terus langgar dia, patah rebah dia, pijak atas ni, mati. Tak pasal-pasal. Berkat doa. Jadi